Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UiTM di hatiku. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya diberikan kita kesihatan tubuh badan, kecergasan akal, ruang dan kesempatan dapatlah kita berkumpul secara dalam talian sepanjang minggu ini di UiTM Cawangan Perak, Kampus Sri Iskandar dan Kampus Tapah. Pertamanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1447 Hijrah dan selamat datang kepada semua mahasiswa baru ke Minggu Destini Siswa sesi Mac-Ogos 2026 UiTM Cawangan Perak. Setinggi-tinggi tahniah kepada siswa dan siswi kerana terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Keramat ini. Manfaatkanlah segala peluang yang ada sebaiknya demi kesejahteraan diri dan janganlah sia-siakan peluang yang telah diberikan ini. Saya berharap siswa-siswi berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi insan cemerlang, memiliki modal insan kelas pertama, seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan dan perpaduan masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Saya ingin mengajak semua mahasiswa untuk menjadikan Minggu Destini Siswa ini dan seterusnya proses pembelajaran di UiTM Cawangan Perak sebagai platform untuk memperkukuhkan kemahiran literasi digital dan meneroka potensi diri dalam era ini. Sejajar dengan misi UiTM iaitu melonjak keilmuan, adab dan kepakaran Bumiputera agar berjiwa usahawan melalui kurikulum termaju, pembangunan bakat, penyelidikan berimpak dan sinergi industri ke arah kemakmuran tanah air serta kesejahteraan sejagat. Digitalisasi membawa peluang dan cabaran yang besar. Ini membolehkan kita untuk memperkasa diri dengan pengetahuan dan kemahiran baru, tetapi juga menggambarkan perubahan pesat dalam cara kita bekerja dan belajar. Oleh itu, mari kita berusaha untuk terus berkembang, berinovasi dan bersedia menghadapi masa depan yang lebih mencabar dan mencapai visi UiTM sebagai universiti unggul pemacu Bumiputera profesional. Mahasiswa yang dikasihi sekalian, dalam mencapai hasrat sebagai pelajar unggul dan berkebolehan, sudah tentunya mahasiswa perlulah memiliki ciri-ciri graduan UiTM melalui model mahasiswa terbilang UiTM iaitu berakhlak, berketerampilan, sukarelawan, ilmu, intelektual, patriotism, berdaya saing, kecergasan dan kesejahteraan holistik serta bercirikan keusahawanan. Saya yakin bahawa mahasiswa bijak dalam mengolah segala pengalaman, ilmu dan kemahiran untuk dikongsikan bersama dengan masyarakat, merentas kaum dan agama, seterusnya menjadi penyuluh intelektual masa depan negara. Semoga Minggu Destini Siswa ini menjadi platform yang baik untuk kita berkongsi idea, pengalaman dan aspirasi dalam mencorak transformasi ini. Saya yakin kita mampu mencapai kejayaan yang gemilang dalam era digitalisasi. Namun begitu, diharapkan semua mahasiswa bertindak bijak dalam mengoptimalkan penggunaan medium digital ke arah pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, bahkan mencerminkan mahasiswa beradab dan berbudi pekerti mulia serta berpengetahuan tinggi. Saya mendoakan segala impian dan cita-cita mahasiswa semua tercapai. Teruskan usaha yang bersungguh dalam proses pembelajaran ilmu demi perihal takwa, iaitu rasa takut, kasih dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kejayaan yang diperoleh bakal meletakkan kita dipandang mulia oleh insan yang lain. Semoga berkat usaha kalian ini membanggakan keluarga, masyarakat, UiTM, agama, bangsa dan negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.